Isu ni sebenarnya tentang perbelanjaan dapat ni tidak didedahkan kepada kami. Hanya beberapa orang je yang tahu. Betul. Jadi bila kita ni di bawah ni maksudnya macam peringkat Mat Sabu semua ni, pimpinan tinggi dah. Kita hanya bincang kursi mana kita bertanding. Kita bincang, negotiate dan sebagainya. Peruntukan duit semua ni kita tak tahu datang daripada mana. YB. Ini satu dia. Saya beritahu, masa saya jadi bendahari PAS Selangor, masa PAS menang besar, yang paling besar dalam sejarah lah, 15 kerusi DUN menang masa Dr. Rani jadi Suruhjaya, saya bendahari. Dan nak beritahu ni, bertanding PAS ni serahkan komponen dengan Pakatan Rakyat, dengan PKR, 1 sen pun tak dapat duit. Cari sendiri. Saya tanya kepada Tan Sri Khalid arwah masa tu, Tan Sri, takkan tak ada untuk PAS sikit, duduk sumbangan siapa-siapa untuk kami nak bertanding pilihan raya macam mana ni? Dia kata apa? Saya dah serah kepada PAS Pusat. Oh. 1 sen tak pergi ke Selangor tau. Sudah Saya menjadi saksi ni bendahari. Sudah Saya kena cari angkut duit sendiri. kalau. Salah seorang yang menyumbang duit 100 ribu, 200 ribu. Dia tahu apa? Tan Sri Mat Tai. Dia dapatkan masa tu. Dia lah yang bagi duit sikit. Adalah 300-400 ribu cari duit. Itu untuk bertanding seluruh Selangor. Astagfirullah. Ini bab duit ni saya cakap terang lah. Minta maaf lah. Bab duit kepimpinan PAS maknanya memang ketat dan tak bagi kepada. Dan kena ingat Salim, masa tu duit-duit ni semua siapa yang uruskan? Bantuan-bantuan ni Raja Idris. Raja Idris masa tu KDEB punya bos di Selangor. Kumpulan Darul Ihsan Berhad ya. Okey. Itulah sebab Haji Hadi pertahankan sangat-sangat dia supaya Tan Sri Khalid kekal Menteri Besar walaupun keputusan kita dalam Pakatan Rakyat menggantikan dengan kawan. Duit. Ya Sebab Allah. sebab dia nak Raja Idris kekal di situ.